Hai semua, okey. Hari ni kita nak kupas sikit pasal satu benda yang kita buat setiap hari tapi jarang sangat kita ambil peduli. Benda yang nampak simple gila, iaitu kelipan mata. Tapi tahu tak, di sebalik kelipan yang sekelip mata tu, ada satu dunia sains biologi yang sangat mind-blowing. So, jom kita mula. Cuba perhatikan sekejap. Korang tengah berkelip ke sekarang ni? Perasan tak? Sebaik saja saya tanya soalan ni, benda yang selalunya berlaku secara automatik, tiba-tiba terus masuk mode manual kan? Tiba-tiba korang jadi sangat peka dengan kelopak mata sendiri. Magic kan? Itulah kehebatan kaitan antara otak dan tubuh kita. Yang paling menarik kan, kadar kita berkelip ni tak sama tau sepanjang hayat. Kalau bayi yang baru lahir, diorang cuma berkelip lebih kurang 2 kali je dalam seminit. Biar betul, sikit sangat tu. Tapi bila kita makin membesar, angka ni naik mendadak sampai mencecah purata sekitar 15 kelipan seminit untuk kita yang dewasa ni. Persoalannya, kenapa kita kena berkelip banyak macam tu sekali? Senang cerita, bayangkan kelopak mata ni macam windshield wiper dekat kereta tu. Ada 4 sebab biologi kenapa kita wajib berkelip. Pertama sekali, nak bersihkan habuk, lepas tu nak bawa nutrisi, nak pastikan mata sentiasa lembap dan paling penting, nak bekalkan oksigen. Poin yang betul-betul crucial kat sini, kornea mata kita ni sebenarnya tak ada saluran darah dia sendiri tau. Jadi dia bergantung 100% pada air mata yang disapu dan disebarkan masa kita berkelip untuk dapatkan oksigen. Bayangkan tanpa kelipan, mata kita secara literalnya boleh lemas. Okey, di sebalik setiap kelipan tu sebenarnya tengah berlaku satu tarian otot yang sangat lincah dan bertenaga. Kita ada otot yang namanya orbicularis ocularis. Otot ni penuh dengan jentian sentak cepat yang tutup mata kita dengan laju gila. Pada masa yang sama, dia tengah berlawan dengan satu lagi otot, levator palpebrae superioris, yang kerja dia asyik nak tarik kelopak mata ke atas je. Kira macam satu pertarungan biologi yang epik lah, tapi semuanya berlaku dalam masa tak sampai pun satu saat. Secara mekaniknya pula, kelipan ni kita boleh bahagikan kepada 3 jenis. Pertama, kelipan refleks. Yang ni laju je berlaku kalau kita terkejut atau nak lindung mata dari bahaya. Kedua, kelipan spontan. Ini yang berlaku di bawah sedar, memang fungsi dia untuk pastikan mata sentiasa basah. Dan yang ketiga, kelipan sukarela. Ini bila kita memang sengaja berkelip, mungkin nak hilangkan rasa tak selesa atau tengah bagi isyarat kat kawan. Ketiga-tiga ni nampak je sama, tapi sebenarnya masing-masing guna laluan saraf dan pencetus yang berbeza dalam badan kita. Right, sekarang jom kita masuk sikit bab yang lebih deep. Kita alih fokus daripada luaran mata pergi terus ke dalam otak kita. Ini bab neuroscience yang confirm buat korang kagum. Sebab apa tahu? Kelipan ni sebenarnya bukan setakat otot muka yang bergerak, tapi dia ada direct connection yang sangat kompleks dengan rangkaian dan aktiviti dalam otak kita. Nak faham macam mana otak ni berhubung, jom kita tengok satu kajian yang saya rasa sangat gempak oleh penyelidik Tamami Nakano. Beliau kumpulkan sekumpulan orang dewasa yang sihat dan suruh diorang tengok siri komedi Mr. Bean. Dan apa yang buatkan kajian ni mind-blowing ialah semua penonton tu didapati berkelip pada detik yang sebiji sama. Contohnya, masa babak tu bertukar atau bila watak Mr. Bean hilang dari skrin, serentak diorang berkelip. Pelik kan? So, apa sebenarnya yang tengah jadi kat dalam otak diorang masa tu? Jawapannya, kelipan ni sebenarnya bertindak macam butang reboot mental kita. Cuba bayangkan macam tekan butang refresh kat komputer tu. Masa kita berkelip, aktiviti kat satu bahagian otak ni, namanya rangkaian perhatian dorsal, dia akan turun sekejap. Tapi pada masa yang sama, rangkaian mod lalai pula akan naik. Perubahan dinamik ni lah yang tolong minda kita proses maklumat dan beralih dari satu benda ke benda lain dengan sangat smooth. Dan benda ni memang disokong kuat oleh pakar sains. Poin yang betul-betul menarik kat sini ialah wujudnya bukti yang sah kata kelipan ni memang satu mekanisme reset perhatian yang aktif untuk kita manusia. Nak senang faham, otak kita ni secara literalnya tengah membutakan kita untuk pecahan saat supaya kita boleh berfikir dengan lebih jelas. Macam tak masuk akal, tapi itulah hakikatnya. Tapi tunggu, ada lagi. Selain nak kawal fokus, kelipan kita ni juga sebenarnya dipandu oleh bahan kimia dalam otak. Pernah dengar pasal dopamin? Neurotransmitter ni didapati ada kaitan terus dengan kelipan spontan kita. Senang cerita macam inilah. Tahap dopamin kat dalam otak korang waktu korang tengah dengar kupasan ni sebenarnya tengah tentukan berapa kerap kelopak mata korang nak tertutup dan terbuka secara automatik. Menarik kan? Okey, so bila kita dah faham pasal bahan kimia otak ni, dia bawa kita masuk pula ke aspek kesihatan yang lebih besar. Fikir macam ni, kalau keadaan otak yang kontrol kelipan kita, maknanya kalau kita berkelip terlampau banyak atau terlampau sikit, dia sebenarnya tengah bagi red flag atau isyarat penting tentang tahap kesihatan badan kita secara keseluruhan. Kadang-kadang tu kita mungkin sedar yang kita ni macam banyak berkelip sangat hari ni.
Selalunya berpunca dari hal-hal harian je. Mungkin sebab mata penat, asyik tenung skrin komputer lama sangat, atau mungkin sebab stres dan anxiety yang kacau ritma badan kita. Boleh jadi juga sebab ada habuk masuk mata sampai jadi kering dan luka sikit pada kornea. Benda-benda macam ni normal, badan kita buat macam tu sebab nak lindungi mata. Tapi, apa yang kita nak kena take note, perubahan pada cara kita berkelip ni juga boleh jadi hint awal untuk isu neurologi yang lebih serius. Mana-mana penyakit yang kacau tahap dopamin atau laluan saraf kita boleh buatkan corak kelipan tu jadi pelik sangat. Sebagai contoh, pesakit Parkinson biasanya berkelip jauh lebih sikit berbanding orang biasa. Sebaliknya, keadaan macam sindrom Tourette atau penyakit Wilson pula boleh buatkan seseorang tu berkelip terlalu banyak sampai tak boleh nak kontrol. Tadi kita mula dengan soalan simple je nak bagi korang perasan kelipan sendiri kan? So, kita nak tamatkan sesi penerangan kita hari ni dengan satu soalan yang boleh buat korang terfikir. Lepas dah tahu semua fakta sains ni, lepas dah tahu yang kelipan ni sebenarnya butang ribut rahsia badan kita, cuba tanya diri sendiri. Tiap kali korang berkelip lepas ni, agak-agaknya apakah benda tak penting yang otak korang tengah buang supaya korang boleh terus kekal fokus? Fikir-fikirkanlah. Terima kasih sebab sudi luangkan masa bersama saya dalam kupasan kali ini. Terus kaji, terus belajar dan jangan lupa perhatikan kelipan mata korang tau. Jumpa lagi.